Guys, ada masalah kereta rosak macam berada kat belakang ni ke? Jangan risau, EasyCare boleh bantu. Sekiranya korang ada update plan dengan EasyCare Warranty, korang boleh terus hantar kereta korang ke workshop untuk repair. Dan dari situ korang boleh mulakan proses claim dengan EasyCare Warranty. Macam mana? Saya akan ajar cara menggunakan EasyCare Super App. Let's go! Okey guys, pertama sekali korang kena tekan aplikasi EasyCare Super Apps dan korang akan dibawa di bahagian homepage. Di sebelah kanan ada button WhatsApp atau call. Korang boleh pilih antara dua ini. Kalau korang pilih WhatsApp, korang boleh tekan WhatsApp dan korang akan dibawa kepada bahagian hotline EasyCare Warranty dan isi segala detail yang diperlukan. Di dalam aplikasi EasyCare Super Apps, korang juga boleh monitor dan boleh check status claim kereta korang. Macam mana? Korang hanya perlu tekan tab claims dan korang boleh lihat progress ataupun status claim korang. Korang boleh tekan view detail untuk lihat apakah approval yang diberi dan dokumen yang telah di-upload. Dalam aplikasi ni juga kita ada sediakan list authorized workshop yang bekerjasama dengan EasyCare Warranty supaya mudah untuk korang cari ataupun untuk korang semak workshop yang specialized ataupun berdekatan dengan korang. Okay guys, mudah je settle semua masalah. Jangan lupa untuk like, share dan follow EasyCare Warranty di semua platform media sosial. Sekiranya korang ada sebarang persoalan, korang boleh contact kami di talian online seperti di atas.